Ni saya seru kepada mutawif study, buat study sikit, tunjuk tempat-tempat ni yang Nabi sebut. Hadis ni sahih. Dajjal akan menempatkan tentera-tentera elitnya di atas sebuah bukit yang Nabi sebut pada zaman itu disebut Az-Zuraibul Ahmar, dan bukit itu pada hari ini sudah pun lengkap di atasnya dengan penempatan dan juga lapangan. Bukan untuk terbang besar lah, untuk yang ni hak pendek sikit tu. Lengkap dah. Kenapa bina atas tu? Syekh Dr. Yusuf Qardawi dah larang, jangan bina. Bukit tu Nabi dah sebut. Mereka buat juga. Alasan untuk dan mereka buat bukan untuk Dajjal. Mereka buat untuk kerajaan tu, untuk kerajaan mereka. Tapi betul-betul atas bukit tu yang disebutkan oleh Rasulullah. Bila Dajjal dia tak boleh masuk Madinah, bumi Madinah bergegar 3 kali. Ni saya nak sebut kat tuan-tuan supaya kita insaf. Tuan-tuan sekalian, last lah kita habis dah 5 minit lagi insya-Allah. Kan nampak gelisah dah. Panas kan tengah tu. Panas ramai. Tuan-tuan, bumi Madinah bergegar 3 kali. Apabila dia bergegar kali pertama, kesemua munafik dan kesemua fasik keluar daripada bumi Madinah. Habis. Kesemua lelaki fasik dan lelaki munafik, perempuan fasik, perempuan munafik akan keluar daripada bumi Madinah dan kemudian bergabung dengan Dajjal. Tuan-tuan tahu bila Nabi sebut fasik, setiap fasik tak terlepas daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang semayang tak cukup 5 waktu, mereka adalah fasik. Ramai ke tak ramai di Malaysia ni? Ramai.